Kerana cinta, lautan api sangat ku renang. My life change dari dua benda. Dia ada fasa dia. First change is from wanita yang havoc, yang glamour, yang mungkin juga tidak menutup aurat kan, tidak menjaga hubungan dengan Allah. Tapi bila Allah uji, kita rasa macam okay, aku nak kembali pada Allah. So I berhijrah, Alhamdulillah. Nak kata kita ni dah alim, tidak, tapi kita mencari pelan-pelan. Orang kata kita nak jadi lebih baik. So I nampak bila kita dah mula dekatkan diri dengan Allah, rezeki tu lagi besar datang. Ini turning point kedua yang orang tak sangka, satu pengorbanan yang besar yang I buat dalam hidup I. Di mana orang cakap apa? Kerana cinta, lautan api sangat ku renang. Dia macam ni tau, bila kita berkahwin, tempat seorang isteri adalah di sisi suaminya, betul tak? Jadi sebagai isteri I berkorban. Masa tu bukan senang tau. Kita tengah ada duit, famous lagi kan, kita let go semua. You know what? Untuk I dropkan diri I daripada satu tahap yang I ni glamour, I businesswoman, ada business, I supply produk dekat social media banyak, apa semua-semua. Tiba-tiba I nak kena stop business I, kena duduk berbakti pada suami. It's not easy.